Berapa biji motor tu? Aku rasa lebih 15 dah tu kot, 15 biji yang tu. Tak lebih 20 biji lah. Dia aku lupa nak tanya. Kan bila drive ride ramai-ramai kan, dia ada marshal kan? Tak semestinya. Tak tahulah, itu dulu zaman macam zaman dulu sampai ada marshal bagai semua tu kan. Which community yang aku ni tak ada that marshal lah. Kita tak pakai marshal pun. Pandai-pandai jaga diri lah. Pandai-pandai jaga diri. Kita ride hormat, hemah dan ikut rules lah, ikut rules jalan. Ada kes tinggal tak? Kes tinggal tu ada. Kes tinggal tu mesti ada. Tapi aku tak kena tinggal lah. Faham. Tapi akan ada lah seorang yang kat belakang yang akan tunggu. Tu normal lah. Mungkin ada member kita tu yang jenis tak boleh nak pick up. So kita kena faham lah. Masing-masing ride kena faham. Akan tunggu satu sama lain lah. Yes. Faham. Yang penting jangan tinggalkan orang belakang. Faham. Walaupun kau slow dia macam serigala punya herd lah. Yes. Sebab benda ni aku pernah merasa. Aku pernah kena tinggal belakang. Siut. Motor yang buat hal tu. So macam kisah gelap tu lah. Kisah gelap lah. Okay. So